breasts are politically motivated. Terdapat tuduhan-tuduhan yang bermotifkan politik. Itu yang kita rasa, apakah ini sifat seorang menteri yang namanya Menteri Keselamatan Dalam Negeri? Kenapa tuduhan ini dibuat secara berpilih-pilih? Orang-orang yang tertentu sahaja yang dikaitkan dengan pertuduhan menghasut. So, perkara ini sebenarnya adalah mencemarkan imej sifat profesional sebuah menteri Keselamatan Dalam Negeri yang membuat tuduhan secara berpilih-pilih. So, perkara ini yang kita cukup kecewa. Sebab tu kita rasa Datuk Seri Zahid Hamidi perlu berundur. Later, Safwan and 3 other student representatives were allowed into the ministry to submit their memorandum. Today's rally was organised by student groups Pro Mahasiswa, Solidarity Mahasiswa Malaysia and Gerakan Mahasiswa PRU 13. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Saudara-saudari, actually I was not going to speak today, but
they arrested Adam Adli. Then they arrested Haris. Then they arrested Tamrin and Tian Chua. And then I knew I had to be here. Mengapa? Mengapa, saudara-saudari? In my opinion, pada pendapat saya, mereka saudara-saudari, as far as I'm concerned, the authorities, they don't understand us. Do they understand us? No. Do they get us? No. They think fear works. Does fear work anymore? No. Yeah. They think the sledgehammer works. Does the sledgehammer work anymore? No. They think injustice works. Does injustice work anymore? No. Saya ingat ya, mereka ingat rakyat Malaysia seperti rakyat pada tahun 1969. They don't get rakyat Malaysia 2013. This is Rakyat Malaysia 2013. Rakyat yang penuh semangat, rakyat yang berani, rakyat yang begitu committed to the ideals of democracy. Saudara-saudari, jangan putus asa. Some of you may think some of your candidates lost, but Malaysians won a lot on the 5th of May. Tahu tak apa tu? Tahu tak apa tu? Yes, I predicted. Saya buat ramalan bahawa kali ini kita akan mendapat voter turnout yang tinggi sekali dalam sejarah negara ini, and it came true. Saya mulakan dengan penegasan supaya elakkan kekeliruan dari kalangan lain termasuk UMNO Barisan Nasional. Pendirian kita jelas. Dalam pilihan raya 5 Mei, Pakatan Rakyat menang secara sah. Dengan segala penipuan, penambahan pengundi asing, penipuan media, kita masih menang. Bukan saja undi popular, tetapi di kawasan-kawasan yang diumumkan oleh Suruhanjaya Penipu Rakyat SPR mengatakan kita kalah. Kita tuntut kawasan-kawasan tersebut. Malam ini kita istiharkan pendirian kita kepada Zahid, kepada Najib dan sesiapa yang pegang kuasa. Jangan fikir dengan tangkapan ini kita akan takutkan rakyat. Rakyat tidak takut. Asalkan dengar Rosman, dengar Najib, dengar Zaid Hamidi. Kamu boleh tahan Adam, boleh tahan Tian Chua, boleh tahan Tamrin, boleh tahan saya. Ya, tahan jasad kita, tetapi jiwa semangat kita sentiasa bersama rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat.
Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kini yang takut, yang panik bukan kami, bukan tokoh-tokoh Pakatan Rakyat, bukan aktivis-aktivis masyarakat. Yang paling takut adalah orang yang pegang kuasa tanpa legitimasi, orang yang pegang kuasa tetapi tidak didukung oleh rakyat. Dan itulah sebab mereka takut. Yang sebenarnya yang jadi hero bukan saya, bukan Haris, bukan Tamrin, bukan pemimpin-pemimpin di atas. Yang jadi hero adalah rakyat. Rakyat adalah hero. Tidak ada mana-mana diktator di dunia boleh menahan kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat ini adalah satu kenyataan. Kebangkitan rakyat ini adalah tsunami yang besar yang tidak ada diktator boleh tahan. Kawan-kawan, ya kita berhimpun di sini pada malam ni. Tetapi kerja yang menunggu kita, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua. Penipu yang paling besar adalah media arus perdana. Betul atau tidak? Mula hari ini kita mula boikot utusan. Kita boikot berita harian. Kita boikot Star. Boikot Newsland Times. Sinjujit Pau. Lanyan Siang Pau. Boikot, boikot. Boikot, boikot. Boikot, boikot. Boikot, boikot. Yang kedua, Abu sudah keluarkan video untuk membuktikan penipuan UMNO Barisan Nasional di PRU 13. Kita memerlukan rakyat membawa video ini ke kawasan pendalaman supaya saudara-saudara kita di kampung-kampung tahu mereka pun sudah ditipu. Boleh atau tidak? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tidak cukup malam ini lawangan kita SPR tipu. Tidak cukup kita kata Tan Sri Aziz tipu. Tidak cukup kita kata Wan Ahmad Chut tipu. Yang malam ini kita letak timeline. Tuntutan rakyat ialah Wan Ahmad letak jawatan serta-merta. Tan Sri Aziz letak jawatan serta-merta. Seluruh SPR letak jawatan. SPR letak jawatan. Saya datang pada malam ini untuk menghasut rakyat Malaysia supaya bangun menentang penyelewengan, tegakkan keadilan. Saya menghasut dengan penuh kesedaran. Ada pihak mengatakan keluar muka depan surat khabar utusan. Ada pihak nak menggulingkan kerajaan secara kekerasan. Adakah tuan-tuan miliki senjata? Adakah rakyat ada senjata? Siapa yang ada senjata? Polis dan tentera. Rakyat tak ada senjata. Kalau ada pun senjata asli saja. Rakyat ada suara. Rakyat ada semangat. Yang akan melakukan kezaliman, kerosakan, kekejaman ialah mereka yang berkuasa. Mereka yang mengatakan rakyat akan menggulingkan kerajaan secara kekerasan, mereka itu bodoh, bahlul, banam, kelabu asap.
himpunan begini, puluhan ribu, ratusan ribu, bila ada perintah, juta kita bergerak ke Kuala Lumpur. Himpunan begini menyebabkan Najib tak boleh tidur walaupun didodoi oleh Rosma. Zahid Hamidi, pemimpin pemuda UMNO dulu paling penakut, belagak berani berlindung di belakang 120,000 anggota polis. Ini pemimpin penakut. Zahid Hamidi, tak malu. Bila jadi menteri dalam negeri, wah, dia rasakan Malaysia ini dia punya. Dia ingat bapak dia punya kah? Hadirin sekalian, saya dan rakan-rakan terlibat dengan himpunan Bersih sebagai komander Bersih 1, Bersih 2, Bersih 3, Himpunan Kebangkitan Rakyat. Semuanya berlaku dalam keadaan aman dan tentram kalau tidak diganggu. Betul atau tidak? Tuntutan kita, daftar pemilih hendaklah bersih. SPR tunaikan atau tidak? Penuh dengan CIMB. Kambodia, Indonesia, Myanmar, Bangladesh. Malaysia sekarang diperintah oleh Barisan Nasional dan CIMB. Oleh itu, SPR yang tak bersihkan daftar pemilih ini, mari kita ketawa kepada SPR. Ha, ha, ha. Sekali lagi. Sekali lagi. Saudara-saudari sekalian, mereka juga bersetuju dengan permintaan kita. Celup dakwat, celup jari dalam dakwat, supaya tak boleh mengundi 2 kali. Dakwat itu kekal. Dakwat itu kekal atau tidak? SPR bohong atau tidak? Tolong tertawa kepada SPR. Saudara sekalian, kita juga menuntut supaya media dibebaskan. Semua parti politik, NGO, akses kepada media. Kerajaan, Barisan Nasional tunaikan atau tidak? Mari kita tertawa kepada kerajaan Barisan Nasional. Saudara sekalian, kita mau mewujudkan institusi kerajaan, institusi yang berintegriti, polis di Raja Malaysia yang berintegriti. Setuju atau tidak? SPRM yang berintegriti. SPRM siasat Ben Hok mati jatuh bangunan. SPRM siasat Sabrini, dekat dengan kita di sini. Sabrini jatuh bangunan, mati. Boleh atau tidak SPRM siasat Ketua Menteri Sarawak Taib Mahmud? Kalau SPRM siasat Taib Mahmud, SPRM yang akan jatuh bangunan. Mari kita ketawa kepada SPRM. Inilah hadirin sekalian, institusi Malaysia telah hancur. Ketidakadilan tidak berlaku. Mereka dapat 47% undi, kita 51%. Oleh itu Najib pemimpin minoriti, Datuk Seri Anwar
Demokrasi tak ada handicap. Di Malaysia 1,5 juta reserve untuk BN, yaitu uni pos, uni awal dan pegawai kerajaan. Kalau dibebaskan mereka ini mengundi ikut hati mereka, saya yakin sebenarnya Pakatan Rakyat dapat 60%, Barisan Nasional 40% saja. Oleh itu, memang Barisan Nasional, kerajaan sekarang telah mencuri uni rakyat. Betul? Saudara sekalian, inilah himpunan rakyat, bukan yang terakhir. Ini episod awal. Episod kedua akan berterusan, dan kita akan tunggu arahan dari pimpinan dari masa ke semasa. Tegak keadilan. Hidup rakyat. Daulat undang-undang. Hidup rakyat. Mampus BN. Hei Cina, apa lu mau? Najib tanya, apa Cina mau? Cina, Melayu, India jawab, gua tak mau sama lu. Hadirin sekalian, semoga himpunan ini akan berterusan. NGO dan parti-parti politik akan terus bekerja sama sehingga kita berjaya menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Hari ini kita telah bermesyuarat tadi untuk membincang pertama saya beri taklimat tentang bidang tugas ahli Parlimen dan berkaitan dengan struktur di Parlimen untuk dipahami secara asas secara awal oleh ahli Parlimen yang baru. Dan kemudiannya kita bersetuju tadi dalam pengagihan tugas-tugas ahli Parlimen ini telah pun dipersetujui untuk setiap ahli Parlimen itu paling tidaknya seorang ahli Parlimen itu sehingga dua kementerian yang akan diberikan tugas sebagai menteri lah, sebagai menteri ataupun pemantau kepada setiap kementerian. Tapi untuk Jabatan Perdana Menteri ini kita mempunyai 7 orang ahli Parlimen yang diberikan tugas untuk memantau Jabatan Perdana Menteri dengan diketuai oleh Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Awang yang akan mengetuai Jabatan Perdana Menteri. Kemudian saya sendiri akan mengetuai bahagian hal ehwal Parlimen, perkhidmatan awam, SPAT dan juga tabung haji, dan Kuala Krai yang akan diberikan tanggungjawab untuk memantau hal Felda, Suruhanjaya Pilihan Raya, Felda dan juga BTN. Kuala Nerus hal ehwal Islam iaitu JAKIM, IKIM dan sebagainya. Kemudian Hanifah Maidin hal ehwal undang-undang termasuk Suhakam, SPRM, AG dan juga urusan mahkamah dan sebagainya. Kemudian Shah Alam akan diberikan tanggungjawab untuk mengetuai Majlis Keselamatan Negara, pemandu, tanggungjawab pemandu dan integriti, Institut Integriti dan juga Petronas. Kemudian Tumpat akan diberikan tanggungjawab untuk memantau EPU, ICU dan juga UKAS, unit kerajaan dan swasta. Ini Jabatan Perdana Menteri yang mempunyai banyak bahagian dan juga agensi, tetapi kita hanya pilih bahagian-bahagian dan agensi-agensi yang kita anggap penting untuk diberikan pemerhatian dan fokus kepada setiap ahli Parlimen. Adapun yang lain-lainnya ialah Kementerian Dalam Negeri, kita tugaskan kepada ahli Parlimen Sepang dan juga Kota Raja untuk dalam negeri. Kementerian Keuangan kepada ahli Parlimen Tumpat dan juga Kuala Krai. Kementerian Pengangkutan kepada ahli Parlimen Bacok dan juga Shah Alam. Kementerian Kerja Raya kepada saya sendiri, Pokok Sena dan Kuala Terengganu. Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi kepada Pasir Putih dan Kuala Nerus. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air kepada Hulu Langat dan Kuala Terengganu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri kepada Kuala Krai dan Shah Alam. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kepada Kuala Nerus dan Pasir Putih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan kepada Bukit Gantang, Dungun dan Kubang Krian. Kerana kementerian ini kementerian yang berkait rapat dengan kehidupan seharian masyarakat dan rakyat, maka kita berikan 3 orang ahli Parlimen untuk memberikan tumpuan khusus. Begitu juga kepada Kementerian Pendidikan, kita letakkan 3 orang ahli Parlimen untuk mengetuai ataupun memantau kementerian ini kerana dia membabitkan soal kepentingan anak-anak muda, pelajar-pelajar dan anak-anak kita, iaitu diketuai oleh ahli Parlimen Temerloh, iaitu Ketua Pemuda, kemudian Bukit Gantang dan juga Parit Bunta. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Multimedia diberi tugas kepada ahli Parlimen Pasir Mas dan Kubang Krian. Kementerian Sumber Manusia kepada Rantau Panjang dan Temerloh. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kepada Hulu Langat dan Kuala Terengganu. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kota Baru dan juga Kota Raja. Kerana menterinya adalah Kota Belud, maka 2 kota ahli Parlimen daripada 2 kota ini akan mengetuai kementerian ini. Kementerian Pertahanan kepada Pokok Sena dan Bukit Gantang. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kuala Krai dan Pengkalan Cepa. Kementerian Luar Negeri kepada Tumpat dan Parit Bunta. Kementerian Belia dan Sukan, Pasir Mas dan Dungun. Kementerian Kesihatan, Pengkalan Cepa dan Parit Bunta. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Rantau Panjang dan Bacok. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kota Baru dan Kuala Terengganu. Kementerian Wilayah Persekutuan, Kota Raja dan Sepang. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Parit Bunta dan Bacok. Jadi ini yang kita
berikan tumpuan, dan mereka akan dibantu oleh pakar-pakar rujuk kita terdiri daripada PPP yang diketuai oleh bekas Ahli Parlimen Kuala Selangor Dr. Zul akan mengetuai PPP, dan juga bersama dengan rakan-rakan pakar rujuk undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan urusan orang undang-undang akan diketuai oleh Dr. Zulkarnain daripada Juham dan juga daripada Luham lah, Lujnah Undang-Undang dan juga Jabatan Undang-Undang. Sebagai ahli parlimen untuk kali pertama ni kan, memang kita ni lah, saya sendiri akan cuba membuat persiapan yang terbaik lah untuk sidang yang pertama ini. Dan dalam masa sama juga kita PAS Pusat tadi di bawah Lajnah Ahli Parlimen telah bermesyuarat dan telah assign tugas-tugas mengikut kementerian lah. Dan saya diamanahkan untuk beberapa kementerian, antaranya untuk Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan. Sebab Kementerian Dalam Negeri khususnya banyak melibatkan isu-isu perundangan seperti melibatkan SPRM, polis, Suhakam dan sebagainya lah. Jadi saya akan untuk Kementerian Dalam Negeri itu saya akan bersama dengan Ahli Parlimen Kota Raja Dr. Maria. Jadi kita akan cubalah cuba participate dalam setiap perbahasan yang mengikut kemampuan kita lah. Mudah-mudahan pengalaman saya sebagai peguam itu boleh membantu saya lah untuk dari segi menjalankan tugas sebagai ahli parlimen dengan lebih berkesan dan lebih baik lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Bagi saya mengharapkan pengalaman apa ni jadi peguam tu mungkin boleh membantu saya lah. Dan saya akan cubalah berbahas dengan kemampuan yang ada pada saya. Bagi saya dalam parlimen ni yang paling penting ialah kita berhujah dengan hujah yang bernas, dengan ada bukti dan sebagainya lah. Kita tidak bercakap kosong. Jadi setiap percakapan kita akan dinilai. Jadi bagi saya tak kisahlah kita berhadapan dengan siapa, pada menteri ke, selagi mana kita mempunyai hujah yang kuat, dan kita komited dengan apa yang kita perjuangkan, saya rasa insya-Allah lah kita bersedia untuk berhadapan dengan siapa saja. Dari segi persiapan, selain daripada persiapan individu, saya ada kumpulan pemikir peribadi dan ada juga kumpulan pemikir yang disediakan oleh Sekretariat Parti yang sentiasa membantu sebelum daripada ini, termasuklah dalam tempoh kempen pilihan raya. Kemudian kementerian yang akan saya tackle ialah kementerian yang pertama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang bersama dengan MP Rantau Panjang, Kak Allah, Ketua Muslimat, yang saya akan sentuh tentang kekeluargaan, kemasyarakatan, kebajikan, bahagian kewanitaan itu barangkali kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Kemudian Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, yang ini barangkali menyentuh tentang beberapa aspek khusus selain daripada benda-benda yang lebih umum, khususnya yang berkaitan dengan royalti ataupun yang berkaitan dengan hal pendaratan minyak dan gas di Kelantan. Kemudian kementerian yang lain, Kementerian Pengangkutan juga akan diamanahkan kepada saya bersama dengan Shah Alam, Wabi Khalid Samad. Secara dasarnya itulah yang diputuskan oleh Sekretariat untuk setiap MP daripada PAS ini membuat persiapan dan homework yang disasarkan pada kali ini supaya perbahasan di parlimen itu lebih berkualiti daripada semua MP PAS ini. Dan hari ini baru kita sedang mesyuarat hari ini untuk memastikan supaya 21 orang ahli parlimen kita berperanan, dan kita telah pun memberikan setiap ahli parlimen itu ada beberapa kementerian-kementerian yang akan
mereka fokus. Bukan berarti kementerian lain mereka tak fokus, tapi kementerian itu perlu diberikan prioriti, keutamaan. Ini yang kita nak. Dan kita harapkan bahawasanya kita akan berikan satu cadangan-cadangan bersifat konstruktif, dan juga kita akan membangkang perkara-perkara yang bersifat merugikan untuk kepentingan rakyat sebagainya. Ditugaskan di satunya adalah Kementerian Pertahanan, diamanahkan saya Kementerian Koperasi, satu Kementerian Pengajian Tinggi. So apa deklarasi pengarahan kita nak bawa untuk memastikan kata kementerian ini boleh kita akan tak ada penyelewengan apa semua. Di segi itu mungkin kita akan tengok satu berkenaan dengan hal-hal semasa yang current dan juga akan datang yang berlaku terhadap kementerian, dan yang kedua ni mungkin hal yang ada history, sejarah-sejarah yang lampau yang perlu kita berikan pandangan-pandangan dalam bahasan kita nanti. Alhamdulillah, secara asasnya kita wujudkan jawatan khas Parlimen untuk mengemukakan soalan khas dengan pembangunan Dungun secara khusus, dan hari ini kita mendapat taklimat, jadi insyaAllah lebih mudah untuk kita buat persediaan bagi perbahasan ucapan sidang pertama. Dan dalam keadaan itu kita akan cuba bangkitkan juga perkara yang berkait dengan perkhususan kementerian yang telah dipertanggungjawabkan kepada ahli Parlimen Dungun, dan secara umumnya ialah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan setempat serta secara nasional yang lebih memberi faedah dan kesan kepada semua bagi kita menghadapi satu kedudukan dalam suasana Pakatan Rakyat yang akan membawa input perkembangan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. So, lebih jaga kementerian apa ni? Kementerian Belia dan Sukan serta kementerian berkait dengan pengguna yang insyaAllah itu akan kita berikan perhatian. Allahumma salli ala sayyidina
the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Sallallahu alayhi wa sallam. My eyes full of tears, bestow your... يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب.
صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. Seruan mulia terdengar menyeru kalian remaja Islam, tinggalkan kotor hidup jahiliyah, sambutlah bersih hidup dalam naungan tatanan syariah. Pribadi remaja nan tegar, perkuat iman hadapi zaman. Bersama Islam, sambutlah bersih hidup dalam naungan tatanan syariah. Jangan ikuti gaya hidup jahiliyah, merusak raga, jiwa serta agama, merusak pribadi, keluarga, negara. Ayo luruskan dengan Islam citra remaja Islam agungan mulia, kuat akidah, patuh terapkan syariah, bersama berdakwah merindukan khilafah. Ayo bangkitlah remaja Islam, ayo bangkitlah remaja Islam. Na 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 remaja Islam. Na 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 sambutlah bersih hidup dalam naungan tatanan syariah. Pribadi remaja nan tegar, perkuat iman hadapi zaman. Mulia remaja bersama Islam, sambutlah bersih hidup dalam naungan tatanan syariah. Jangan ikuti gaya hidup jahiliyah, merusak raga, jiwa serta agama, merusak pribadi, keluarga, negara. Ayo luruskan dengan Islam citra remaja Islam agungan mulia, kuat akidah, patuh terapkan syariah, bersama berdakwah merindukan khilafah. Ayo bangkitlah remaja Islam. Jangan ikuti gaya hidup jahiliyah, merusak raga, jiwa serta agama, merusak pribadi, keluarga, negara. Ayo luruskan dengan Islam citra remaja Islam agungan mulia, kuat akidah, patuh terapkan syariah, bersama berdakwah merindukan khilafah. Ayo bangkitlah remaja Islam, ayo bangkitlah remaja Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Sesungguhnya aku ialah Rasulullah kepada manusia seluruhnya, bukan sahaja kepada bangsa Arab. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Surah Sabah ayat 28. Artinya, dan kami tidak mengutuskan kamu malaikat kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dalam Dewan Undangan Negeri, kita jangan ingat perkara ini satu perkara yang ringan. Perkara ini adalah satu perkara yang besar, yang saya telah memberitahu dalam satu sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu bahawa perkara ini termasuk di dalam syirik asbar, dan kerja menjadikan adanya hukum yang lain lebih tinggi daripada Quran dan hadis ini adalah di antara kerja syirik.
Sepah ditubuhkan 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kita telah berjaya mengembalikan semula kesedaran rakyat. Kalau tidak seluruh rakyat, sebahagian daripada rakyat menerima hakikat wujudnya pemerintahan Islam. Kita perlu menyedari bahawa untuk membelanjakan wang mestilah mengikut undang-undang, mengikut peraturan keuangan. Kalau di peringkat pusat, mesti wang itu dimasukkan dalam kumpulan wang disatukan yang mesti dibahas dan diluluskan di Parlimen. Sehingga hari ini kita tidak mendapat butir ataupun kenyataan yang secara jelas adanya yang dinamakan wang ihsan ini, di mana tak disebut dalam buku belanjawan, cuma dalam ucapan Menteri Keuangan saja. Kepala keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja mengesahkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bahawa perkataan Islam boleh dipakai oleh parti, bahkan ia digalakkan. Dan perkataan Islam tidak boleh disalahgunakan. Sekiranya ia disalahgunakan, maka langkah dan tindakan hendaklah diambil melalui undang-undang yang telah sedia ada. Dari sejak austerity drive daripada kerajaan negeri ni, Jumat-Jumat ni, berapa banyak kewangan yang dapat diselamatkan kepada pembayar? Secara terperinci perlu dirujuk kepada pegawai keuangan negeri. Walau bagaimanapun banyak yang diselamatkan. Ya. Itu kan kata nak tutup kilang sawit di TDM ni tu betul? Berita palsu. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan tidak untuk ibadah. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Home Minister Ahmad Zahid Amidi should step down and the reputation of the police must be restored. These are the demands of a group of